Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video yang terakhir, iaitu untuk mengupas tajuk bab 4 kereaktifan logam, iaitu isu perlombongan di Malaysia. Saya perkenalkan diri saya, Cikgu Izma Zata Amelia binti Ismail, untuk membimbing anda dalam video ini. Jika kita mahukan bumi yang bersih, dunia yang lestari, kita mestilah melakukan beberapa tindakan, iaitu pembangunan lestari. Semuanya bermula dengan kita manusia sebagai pemimpin dunia ini. Yang pertama sekali, kita mestilah mempunyai kesedaran komuniti. Apakah itu kesedaran komuniti? Masyarakat seluruhnya perlulah menyokong usaha menghijaukan dan melestarikan alam bersama-sama. Peranan komuniti boleh dilakukan dengan menyeluruh melalui pendidikan dan kempen kesedaran. Melalui pendidikan, kita boleh mendidik generasi muda untuk menyedari kepentingan alam sekitar dan melakukan perlombongan dengan lebih beretika. Melalui kempen kesedaran, kita dapat memikirkan bagaimana langkah untuk mendapatkan dunia yang lebih lestari dan bumi yang hijau. Seterusnya, amalan kitar semula logam sangat bagus untuk kita lakukan, kerana apabila kita mengitar semula logam yang telah terpakai, kita dapat mengurangkan aktiviti perlombongan dan pembukaan kawasan baharu. Kesannya, projek perlombongan baharu boleh dikurangkan. Selain itu, aktiviti kitar semula logam dapat menambah pendapatan isi rumah yang membawa pulangan yang lumayan. Sebagai contoh, mengitar semula bekas makanan tin. Seterusnya, peranan industri dan kerajaan juga penting untuk menyelamatkan bumi kita. Pihak swasta dan kerajaan perlu berganding bahu melalui teknologi hijau dan penguatkuasaan undang-undang. Teknologi hijau dapat menggunakan sumber alam dengan optimum melalui reka-rekaan yang moden dan selamat kepada bumi kita. Sementara penguatkuasaan undang-undang, terutamanya dasar ESG, dapat menjamin kelestarian alam. Seterusnya ialah pembangunan lestari. Apakah pembangunan lestari? Pembangunan lestari menjamin kualiti alam terjaga. Walaupun kita aktif dalam bidang ekonomi, keseimbangan alam dan ekosistem tidak dilupakan dalam pembangunan lestari. Sebenarnya, bumi ini adalah rumah kita semua. Jikalau bumi ini musnah, ke mana lagi kita hendak pergi? Jadi, saya ingin menyeru kepada penonton untuk selamatkanlah bumi ini bersama-sama. Jadi, saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih